Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia kepada seluruh teman-teman yang sedang bersama-sama dengan IMR TV. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, bila kita ke udara, bila kita bertemu, kita akan membincangkan tajuk-tajuk bukan saja yang memberi ilmu kepada tuan-tuan dan tuan-tuan, pendedahan kepada tuan-tuan, tapi sebaliknya untuk membuka satu ruang fikir kepada kita. Bukan saja kita memikirkan diri kita, tetapi kita memikirkan masyarakat kita dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke mana nak dibawa umat ini dalam konteks kita melayari kehidupan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini sekali lagi kita membuatkan satu tajuk yang penting bagi kami, penting bagi tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Islam, Melayu dan Institusi Raja di mana PKR. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, sebagaimana yang kita ketahui dalam Pakatan Rakyat ada 3 parti, iaitu PAS, PKR dan juga DAP. Dalam hal tentang Islam, Melayu dan Raja ni, agaknya kita ketepikan DAP dulu. Sebabnya tuan-tuan pun tahu di mana letaknya DAP dalam konteks sama ada menjunjung, sama ada memahami, sama ada mengambil langkah-langkah yang jelas, yang tegas untuk memartabatkan ketiga-tiga perkara yang disebutkan itu. Tetapi yang dua lagi yang mungkin yang kita bincangkan satu masa nanti untuk PAS, tetapi kali ini kita membincangkan tentang PKR. Pertama kita ialah tetamu kita pada kali ini yang berbahagia, Datuk Dr. Fairuz Khairuddin, yang sebagaimana tuan-tuan tahu satu masa dulu beliau adalah pemegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Menteri 1 bagi negeri Pulau Pinang. Tetapi atas beberapa sebab jawatan beliau dilucutkan dan beliau pun telah meninggalkan Parti Keadilan Rakyat PKR dan sekarang ini saudara bertindak sebagai konsultan dan juga bertindak sebagai orang yang memberikan banyak input kepada menjamin keberlangsungan umat di negara Malaysia kita ini. Saya nak mulakan dalam tajuk yang kita bincang ni Datuk Doktor, iaitu Islam, Melayu dan Raja di mana PKR ni. Boleh tak agaknya kalau misalnya Datuk mukaddimahkan apa yang sesuainya bila kita membincangkan tajuk ini, Datuk? Sila. Terima kasih Datuk Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita tahu dalam konteks negara Malaysia kita ini berlatarkan sejarahnya yang punya kegemilangan kesusahan Melayu Melaka. Apabila disebut soal bangsa Melayu, dianya diikat rapi dengan Melayu itu mesti berintikan Islam sebagai teras agama bagi penganut yang berbangsa Melayu. Bila kita sebut soal Melayu dan Islam itu, secara langsung kita tahu bahawa dalam konteks tanah Melayu dan Malaysia ini, institusi Raja-Raja Melayu merupakan suatu elemen yang amat penting dalam memperkasa dan membentuk jati diri bangsa Melayu itu sendiri. Malah sekiranya kita meneliti sejarah, umat Melayu di rantau ini menerima Islam melalui Islamnya raja-raja mereka. Justru asas yang ingin saya mulakan sebagai mukaddimah dan perbincangan yang saya kira amat penting, terutama pasca PRU yang ke-12 yang sudah. Kita memperlihat pelbagai tekanan dan serangan-serangan intelektualisme yang berlaku dan umat dihadapkan dengan 1001 macam rupa bentuk ghazwatul fiqh, serangan pemikiran yang menjadikan umat Melayu dewasa ini disudutkan dengan begitu hebat sekali dengan pelbagai polemik dan persoalan. Ada di kalangan umat Melayu telah mula mempertanyakan diri mereka, persoalkan kewujudan mereka, malah ingin melihat semula tentang soal keberadaan orang Melayu dan rajanya dan agamanya, di mana letak duduk diri mereka. Malah dalam soal ini ingin saya ulang sekali lagi bahawa umat Melayu itu tidak pernah terpisah daripada rajanya, dan tentunya tidak akan sama sekali boleh dipisahkan dengan Islamnya. Malah ianya diikat simpul rapi dalam perlembagaan kita. Ini perlu kita nyatakan syukur kita kepada Allah SWT yang telah merahmati umat ini, yang berbangsa Melayu ini, dengan kebijaksanaan siasah dan
atur cara bernegaranya yang disimpul dengan begitu indah untuk menjadi umat yang bernama berbangsa Melayu. Mereka mesti punya 3 ciri. Pertama, mereka berbahasa Melayu. Keduanya, mereka mengamalkan budaya adat susila bangsa Melayu. Dan yang ketiga yang paling sentral dan penting ialah mereka mesti beragama Islam. Baik, apa ni Datuk itu memang termaktub dalam perlembagaan di bawah perkara 160 tak salah saya dalam perlembagaan kita. Baik, sekarang tadi kita membincangkan soal percantuman 3 unsur yang sangat penting. Sebagai orang Melayu mestilah beragama Islam, mestilah beradatkan adat Melayu dan bertutur dalam bahasa Melayu. Okey. Yang saya nak pergi ni sekarang ni Datuk ialah kalau kita lihat dalam kumpulan-kumpulan parti tentang BN UMNO kita tidak bincang buat masa ini, tapi kita nak bincang dalam Pakatan Rakyat salah satu daripada parti yang parti itu kalau kita tengok komposisinya agaknya sekarang ini kemungkinan 60% daripadanya pimpinannya adalah orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Sementara PAS boleh dikatakan hampir 100% lah yang dinamakan. Bukan 100%, hampir 100% orang Islam. Okey, jadi tentang persoalan tentang Islam, Melayu dan Raja, sudah tentulah mesti ada pemikul-pemikulnya, mesti ada orang-orang ataupun kumpulan-kumpulan yang bertanggungjawab untuk menentukan bahawa Islam, Melayu dan Raja itu sentiasa berada di paras, di darjah yang dikehendaki oleh kerana martabatnya sedemikian rupa. Tetapi apa yang kita lihat, ada beberapa persoalan yang kita nak bincang pada malam ini tuan-tuan dan puan tentang Islam, Melayu dan Raja dengan kepahaman, dengan tindakan yang kita lihat setakat ini yang diambil oleh PKR. Posisinya saya nak memulakan Datuk dengan misalnya kenyataan-kenyataan yang pernah keluar daripada pimpinan tertinggi, penasihat Ketua Umum Pembangkang, penasihat kepada PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Dalam salah satu kata-kata beliau lah, waktu nak berlaku satu seminar tak salah saya, seminar mengenai pemantapan akidah, bahaya liberalisme dan pluralisme dan ancaman kristenisasi terhadap umat Islam. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas perkara ni, saya pun agak tersentak dan terkejut. Dia kata ini satu gerakan politik yang menjijikkan. Terutamanya bila yang di hujungnya menyebutkan ancaman kristenisasi terhadap umat Islam. Saya ingat sepatutnya sebagai orang Islam, sebagai orang yang terlibat dalam gerakan Islam, sebagai orang yang disebut dalam dunia pun mengatakan dia adalah pemimpin Islam, dengan pendapat dan pandangan yang sedemikian ni agaknya tidak selari bahkan bertentangan dengan apa yang ada kepada beliau, dengan apa yang dituturkan oleh beliau. Agaknya oleh kerana Datuk dan Doktor sendiri adalah salah seorang daripada orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin dapat mengulas apa yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Datuk. Saya tidak begitu terkejut dengan perilaku dan sikap Anwar yang kelihatan begitu sekali beza dengan Anwar yang pernah rakyat Malaysia kenali dulu. Saya mengistilahkan ini sebagai a new political departure of individu bernama Anwar ini, oleh kerana beliau harus memulakan satu babak baru untuk meletakkan dirinya, to position himself dalam sudut yang boleh dilihat sebagai memberikan keistimewaan kepada dirinya sendiri dan parti yang diterajuinya untuk menawan Putrajaya. Beliau tahu kewujudan UMNO terasnya jelas, Melayu, Islam dan soal raja-raja itu jelas. Jika dilihat PAS, soal Islamnya jelas, dan Datuk tadi pun telah mengulas 100% kepemimpinannya Melayu. Untuk Anwar diangkat sebagai a de facto leader, untuk Anwar dilihat sebagai suatu pemimpin abad baru, ataupun untuk dirinya diterima sebagai the chosen one, quote and quote, supaya menggantikan apapun sistem yang kononnya yang mereka ini, PKR dan Pembangkang ini dakwa yang kerajaan pemerintah sekarang ini kononnya mempunyai banyak masalah. Walaupun I beg to differ, mereka harus mewujudkan suatu rasa baru, suatu citra baru di kalangan rakyat yang harus keluar daripada
kaedah pemikiran lama yang telah establish, yang telah diterima baik, dan untuk itu Anwar harus memulakan satu quote and quote revolusi pemikiran yang terus secara langsungnya dipaca daripada sikap yang sebelum ini dilihat sebagai Islamist atau pertahankan Melayu dan Raja. Anwar harus offer something different kerana dia memerlukan audiens yang kali ini berbeza untuk mendukungnya. Kerana kalau beliau menyantuni audiens yang sama, beliau tahu beliau tidak akan mampu berada di vantage point dengan segala masalah beliau, kepribadian yang bermasalah, masalah parti, masalah pengurusan coalitionnya, masalah dalaman rakan komponen yang makin hari makin kental. Untuk itu saya tidak merasa pelik, malah yang saya nak katakan ialah, ya, benar Anwar itu dulunya mantan Presiden Habib, yang sebenarnya rakyat punya harapan yang besar, mengharapkan agar beliau ikhlas dan sincere enough untuk perjuangkan kepentingan Islam dan mengangkat martabat Melayu, kerana beliau dulu pernah menjadi Presiden Persatuan Bahasa Melayu Malaysia Melaya. Tapi akhirnya dengan sikap yang dilakukan oleh Anwar sekarang ini, itu membuktikan bahawa Anwar adalah satu quote and quote political animal yang sanggup menggadaikan apa saja prinsip, walaupun prinsip itu ternyata benar dalam konteks Malaysia. Saya pernah berada dalam gerakan Islam sekian lama, tidak hanya terlibat di dalam negara, di luar negara. Kita tahu dengan penuh yakin bahawa manhaj Malizi, kaedah kemalaysiaan, kaedah dakwah kemalaysiaan itu memerlukan kita amat menyantuni kewujudan Melayu, Islam dan isteri raja-raja yang telah duduk baik ratusan tahun ini dalam konteks negara, dan puluhan tahun selepas merdeka ini tidak harus cuba dirubah kerana ianya telah terbukti berkesan mempertahankan keamanan Malaysia ini. Dan untuk itu Anwar tahu, sekiranya beliau memainkan lagu lama ataupun hanya meneruskan aspirasi itu, beliau tidak akan boleh dan tidak akan sama sekali berupaya untuk menjadi bakal Perdana Menteri baru bagi kerajaan baru yang beliau ingin lakukan. Kerana dokongan di belakang dia, pendukung-pendukung politik beliau, funder beliau terdiri daripada kalangan yang liberalis, terdiri daripada kalangan yang tidak senang terhadap keberadaan, kewujudan, keperkasaan Melayu yang terasnya Islam, yang terasnya dinaungi oleh raja-raja Melayu. Bila ini menjadi the political backdrop of Anwar, akhirnya kita memang melihat beliau akan melakukan that 360 degrees turn untuk menerjah ke dalam posisi baru bagi memastikan bola yang mau direbutkannya untuk dihantar ke goal post itu mesti sampai dengan selamat mengikut perkiraannya, walaupun dianya amat menungkak arus. Saya secara peribadi berada dalam parti sekian lama ketika dan dulu memang tiap saat ketika bila melibatkan keputusan parti, kita seringkali merasa amat gundah gulana dan tidak senang kerana kebanyakannya, dan malah dalam suatu ketika saya menghadiri retreat pimpinan, kita membentangkan pemikiran dan cadangan-cadangan yang sifatnya untuk kepentingan Islam dan Melayu, malah ada kalangan pemimpin Melayu PKR sendiri yang mendatangi saya dan membisik kepada saya mengatakan bahawa jangan terlalu banyak cadangan-cadangan yang sifatnya terlalu syarat dengan kalimah Arab dan syarat dengan agenda Islam dan terlalu syarat dengan kemelayuan. Dan saya tanyakan mengapa. Mereka mengatakan semula PKR ini multiracial party, dan untuk menang ke Putrajaya, menyantuni kepentingan kalangan yang mendokongi kita, kata pimpinan Melayu PKR ini, kita harus menjadi less Malay and liberal and menyantuni aspirasi the multiracialism itu. Dan ini mengejutkan saya. Saya persoal, saya katakan, sudah ke reason kewujudan, sebab kewujudan kita pada ketika itu adalah bukan semata-mata untuk memberikan offering yang berbeza dari segi rupa wajahnya, tetapi yang lebih penting untuk memperkasa agenda perjuangan yang hak, yang diasaskan dalam intipati perkataan keadilan di tengah-tengah perkataan Parti Keadilan Rakyat itu. Dulunya Parti Keadilan Nasional. Keadilan itu datang pada kata akar adil, yang kita tahu prinsip Islam al-adalah, yang menjadi maqasid syar'iyah yang paling tinggi al-adalah. Kalau kita tidak perjuangkan yang hak, yang ini Islam Melayu dan petangga raja, mana pergi adilnya dalam konteks politik Malaysia?
Dan ini amat tidak disenangi oleh rangkaian pimpinan dalam PKR itu sendiri. Dan selepas itu memang kita tahu antara penangguk, saya istilahkan penangguk di air keruh yang menanti semua ini tidak lain tidak bukan DAP yang punya agenda yang amat sulit. Mereka memang mencaturkan bahawa mereka mahu wave gelombang PKR itu harus menari dalam rentak DAP. Dan bagi saya DAP telah berjaya sekarang melakukan ini. Yang malangnya yang berada di sudut yang disadvantage adalah kita orang Melayu Islam Indonesia Gajah Raja itu sendiri. Dan saya kira ini suatu serangan politik, cara baru, tactical game yang amat hina, yang amat bahaya, yang cuba dilontarkan, diikuti dengan kenyataan-kenyataan terbaru oleh anak Anwar Nurul Izzah dengan menyatakan sebelum kita pergi kat itu, saya pun nak pergi kat itu sebenarnya, tapi saya nak pergi satu lagi tentang Dato' Sri Anwar Ibrahim ya. Pernah dia bertanya ya, ini ada kaitannya juga dengan seminar yang diadakan di Johor, anjuran Jabatan Pendidikan dan Jabatan Mufti di Johor menghimpunkan ratusan guru-guru untuk bercerita persoalan liberalisme, pluralisme dan ancaman kristenisasi itu. Apa dia kata? Adakah benar berlaku gejala kristenisasi dalam kalangan Muslim? Ini saya bila pertanyaan sebegitu datang daripada Anwar, seolah-olah jahil langsung bahawa gerakan Kristian yang sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun, sudah bukan sahaja berakar, berumbi, bahkan sudah berbuah, berputik, berbuah, sekarang sedang buahnya begitu ranum, sedang dinikmati oleh orang-orang Melayu sendiri dengan buah-buah Kristian itu. Begitu ramai. Yang saya dapat tahu dalam salah satu daripada perbincangan di salah satu tempat di Sarawak ya, dia bagi tahu di situ saja sudah 5,000 orang. Dikatakan 5,000, satu tempat 5,000 orang. Kalau misalnya yang daripada fakta yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Jati, mengatakan di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, di Kelana Jaya dan sebagainya ada 3,000 orang yang orang Melayu yang sudah menukar agama kepada Kristian. Jadi bila dia mempersoalkan adakah orang Islam murtad, saya rasa soalan itu tak sepatutnya keluar daripada mulut dia, tak sepatutnya keluar daripada mulut saya, tak sepatutnya keluar daripada mulut orang Islam yang tahu bahawa ancaman-ancaman antaranya kepada kita ialah ancaman akidah ini. Kalau misalnya Datuk boleh komen sikit tentang keterperanjatan Anwar mengenai orang Melayu sudah menukar agama kepada Kristian. Sebagaimana telah saya ulas di awal tadi, Anwar ini I think the best political chameleon, politikus yang punya pelbagai wajah yang sanggup merupakan dirinya dalam pelbagai rupa demi menyantuni kepentingan semasa dan menyantuni keperluan pendukungnya. Kita punya rakaman video ketika Anwar baru menjadi menteri. Ketika itu beliau pernah membuat kenyataan bila ditanya, bila beliau menemui rakan-rakan lama dalam ABIM, beliau membuat kenyataan mengulas tentang Abdullah Munshi yang digelar sebagai Abdullah Bible sebagainya dan konteks sejarah, dan beliau mengulas tentang betapa ancaman gerakan kristenisasi itu ada. Kita punya rakaman video itu dan saya mengulang lihat banyak kali mengesahkan kenyataan itu, dan beliau tahu kerana saya dan rakan-rakan juga pernah berada dalam ABIM. Kami bergerak dalam dakwah secara langsung. Kita tahu dengan penuh yakin, dan itulah realiti cabaran kita sezaman, bukan hanya di sini tapi rantau alam Melayu ini. Cabaran dakwah yang amat getir kita lalui adalah bila berdepan gerakan kristianisasi. Pendakyahan yang dibuat itu amat tersusun, amat teratur, dan kita tahu datang daripada dokongan kuasa besar, dan realitinya kita boleh melihat di sekitar kita. Dan malah kalau Anwar menunjukkan kononnya beliau terperanjat dengan bertanya demikian, saya nak sebut Datuk ya, itu hanyalah lakonan beliau sebagaimana lakonan-lakonan yang telah banyak di-stagekan oleh Anwar. So itu saya tidak menafikan Anwar ini adalah pelakon terbaik yang boleh melakukan apa saja hanya untuk menyedapkan hati pendukungnya. Dan dia tahu bahawa saya yakin jauh di lubuk hatinya, saya nak berkata pada Anwar sebagai insan yang pernah mendokongi ABIM, yang pernah berada dalam the central movement of Islamic resurgence, saya nak bertanya pada dia, apakah beliau benar ikhlas
merasa terkejut dengan kenyataan demikian, kerana beliau pernah berada, terlibat dan pernah menjadi menteri dalam kerajaan, Timbalan Perdana Menteri, dan kita ada rekod ucapan-ucapannya ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri yang beliau sendiri mengakui bahawa cabaran Islam itu bukan cabaran mudah dan harus diatur dengan hikmah bijaksana. Dan ketika Anwar pernah menghentam PAS, kononnya mengatakan cara PAS dulu agak ekstrim, dia pernah mengulas tentang bagaimana perlunya dalam konteks Malaysia ni menggunakan bil hikmah, disantuni dengan baik, dihormati cara gaya manhaj Malizi itu, supaya Islam itu boleh diterjemahkan ke tengah rakyat, ke tengah umat dengan begitu santun dan damai, supaya kita boleh memenangi hati umat dalam cabaran kita berdepan dengan dakwah kristianisasi. Jadi kita punya rekod dan kita tidak pernah gentar untuk itu. Sebab itu saya tidak pelik juga bila Anwar mempertikai dan kenyataan hinanya bila beliau mengatakan kononnya gerakan kita untuk mengatur, memperkasa Islam, mengadakan seminar gejala murtad semua itu, bila mengulas ini adalah usaha jijik. Bagi saya, perkataan jijik itu sebenarnya layak diberikan kepada dirinya sendiri, kerana beliau tergamak mengkhianati. Saya nak beralih pula kepada beberapa kes. Ini pun daripada pandangan, daripada tindakan Anwar sendiri, mengenai beberapa kes yang melibatkan betul-betul tentang hukum hakam agama. Ambil tentang Lina Joy misalnya, yang Datuk Doktor pun tahu tentang macam mana posisi dia yang diambil tentang Lina Joy. Nombor 2 tentang sebatan yang telah disabitkan terhadap Kartika Sari itu kan. Nombor 3 ialah undang-undang mengenai LGBT. Macam mana dia mengatakan undang-undang itu arkaik, undang-undang itu ketinggalan zaman, dan juga yang terakhir adalah kalimat Allah, kalimat perkataan Allah itu sendiri, posisi yang diambilnya. Kalau boleh Doktor ulas sikit. Saya kira dalam 4 peristiwa ataupun insiden yang berlaku telah disenaraikan oleh Datuk tadi, rakyat seluruhnya mengetahui siapa sahaja yang dhamirnya jelas dan ikhlas terhadap Islam, melihat jelas rupa wajah Anwar. Pendiriannya begitu ketara dan tegang nyata, amat mendukung ke arah perkara yang itu, perkara liberal itu. Pertama, dalam konteks Lina Joy, beliau menyatakan dalam temu ramah di luar negara London, kalau tak silap saya, beliau menyatakan itu adalah hak Lina Joy untuk murtad. To me, this is outrageous statement. Satu kenyataan yang amat biadab dan langsung tidak bertanggungjawab. Mana mungkin boleh dikatakan demikian? Apakah gerakan humanitarian yang dipelopori oleh Barat dan Illuminati dan Freemasonry yang memang menggunakan kalam-kalam besar, kebebasan beragama ataupun freedom of speeches yang nak dibawa sampai ke tahap freedom of religion itu, apakah itu yang nak dipelopori oleh seorang yang pernah menjadi mantan Presiden Amin yang membawa fikrah Islamiah? Ini saya nak nyatakan juga pada pengikut beliau, terutama di kalangan yang berada sama ada dalam PAS ataupun masih berada dalam ABIM, yang masih mendukung Anwar. Saya nak bertanya, pendirian Anwar itu amat ketara bertentangan. Dalam konteks Lina Joy, Persatuan Kebugaran Muslim menyatakan bantahan cukup banyak diatur, demonstrasi dan bantahan. Kita tidak mahu adanya binding precedent kes mereka, tapi berlaku juga kerana ada dukungan orang-orang sebegini. Itu kes Lina Joy. Dalam kes sebatan tadi, kita pun tahu pendirian dia juga seperti mendukung ke arah meliberalkan segala yang sifatnya Islami. Begitu juga dalam konteks LGBT. Kita tahu kenyataan beliau di luar negara, beliau menyatakan menggunakan istilah archaic laws, dan sekiranya diberi peluang untuk beliau nanti memerintah, beliau akan meminda perundangan itu. Ini suatu lagi bagi saya kebiadaban beliau dan tegang nyata betapa beliau sekarang ini telah berubah menjadi insan liberalis. Yang keempatnya, sebagai kemuncak terhadap kefasadan yang saya boleh katakan, kefasadan PKR, Anwar dan seluruh gerombolan Pakatan Rakyat itu sendiri, apabila mereka ini semua boleh menyetujui hasrat untuk merelakan kalimah Allah digunakan oleh kalangan Kristian. Ini suatu perkara yang tidak sama sekali boleh kita kompromi. Mana mungkin hakikat kewujudan Allah yang telah jelas itu nak kita berikan digunakan memanggil Tuhan dalam kepercayaan lain yang kita tahu terang nyata tidak diterima langsung dalam Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam. Saya nak pergi pula, nak keluar sikit daripada Anwar Ibrahim ni. Saya bekerja sama dengan Menteri Besar Selangor
sebagai mantan Exco Kajian Negeri Selangor. Dan saya bertanggungjawab kepada portfolio hal ehwal Islam. Berlaku dalam peristiwa DUMC, Damansara Utama Methodist Church. JAIS pergi menyiasat, puluhan orang Islam dijemput untuk berbuka puasa di dalam suasana gereja. Dan semua daripada pukul 6.30 sampai pukul 11, programnya adalah program Kristian. Nyanyiannya Kristian, tariannya Kristian, testimoni yang diberikan seluruhnya menjemput supaya orang Islam yang hadir itu supaya mengarahkan kehidupan kepada Kristianiti. Okey. Bila itu berlaku, saya Exco Agama, Menteri Besar tidak pernah rujuk kepada saya, tak pernah tanya kepada saya. Dia berlaku pada 3 hari bulan. 4 hari bulan pagi itu, dia sudah mengangkat telefon, menyatakan kekesalannya kepada ketua gereja. Menyatakan kekesalannya tentang apa yang telah berlaku, meminta maaf apa yang telah berlaku. Bahkan bayangkan, yang kita lakukan itu bukan serangan, bukan kita pergi kata orang melutu begitu saja, bukan kita pergi menyerang, tetapi itu adalah dibuat atas undang-undang yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Sebagai Menteri Besar, sepatutnya dia menghormati apa yang telah dilakukan oleh JAIS itu. Tetapi saya juga terperanjat. Macam saya terperanjat yang Anwar Ibrahim punya statement tadi, tindakan yang diambil oleh Menteri Besar itu terus meminta maaf, terus menyatakan kekesalan tentang apa yang telah berlaku. Sepatutnya beliau jelas-jelas pada hari itu mempertahankan, orang yang pertama mempertahankan, saya orang yang kedua patutnya, tentang apa yang berlaku itu dari konteks mempertahankan image, mempertahankan tentang syiar, mempertahankan tentang Islam itu sendiri. Macam mana? Justru itu saya katakan tadi, bila ketuanya memulakan episod liberalisme ini, dia telah menjadi suatu imej wajib yang nak diguna pakai oleh majoriti pimpinan dalam Parti Keadilan. Kerana kebanyakan yang masih tinggal sekarang, Datuk sedia maklum, ramai kalangan pimpinan kanan telah pun keluar meninggalkan parti. Saya dan rakan-rakan ramai telah meninggalkan sejak awal dulu. Yang kami semua merupakan the inner circle leaders, ada kalangan lebih strategik mereka peranan, semua telah meninggalkan. Yang tinggal sekarang ini, the leftover, hanyalah kalangan yang punya kepentingan menyantuni Anwar semahunya supaya nanti sekiranya mendapat Putrajaya, mereka ini mahu berada di kedudukan yang lebih selesa. Justru itu tidak pelik Khalid yang bermasalah dalam konteks Selangor ketika saya menjadi masa di Timbalan Ketua Menteri, saya telah mula mendengar dalam konteks parti PKR sendiri, Tan Sri Khalid amat bermasalah dari segi parti, dari segi politik, dan telah ada ura-ura yang Anwar mahu menggantikan beliau dengan Azmin dan sebagainya. Justru kenyataan demikian memperlihatkan betapa rupa wajah Tan Sri Khalid itu sendiri telah mengorbankan tugas sebagai Menteri Besar yang wajib pertahankan Islam dan Melayu dalam konteks Selangor, yang kita tahu negeri Selangor adalah negeri yang amat jelas terasnya Melayu dan Islam, dan sultannya begitu sekali committed, tuanku sultannya begitu sekali peka dan prihatin terhadap survival Melayu dan Islam. Itu jelas. Bagaimana mungkin behavior of a Menteri Besar boleh begitu sekali bercanggah dengan pendirian sultannya? Saya nak katakan ini Menteri Besar yang begitu sekali, minta maaf lah mungkin istilah ini setengah pihak mengatakan kasar, tapi saya kira sesuai. Begitu sekali dungu, tidak tahu bagaimana menyantuni standing pendirian sultan. Dalam konteks Selangor, jawatan-jawatan kanan itu harus menjaga keredaan istana, kerana istana itu menjadi teras penting. Justru tajuk ini amat sesuai. Raja itu sebagai pemelihara Islam dalam konteks Malaysia. Dan dalam perkara yang kita perkatakan ini, Datuk, saya kira tindakan Tan Sri Khalid itu tidak lain tidak bukan hanyalah a political behavior untuk menjaga kedudukannya, menyelamatkan kedudukannya melebihi segalanya. Dan sebab itu beliau sedia saja mengkhianati Datuk sendiri sebagai esko kanan yang bertanggungjawabkan haluan agama, walaupun buktinya telah begitu jelas terang nyata tindakannya adalah bersebab. Tindakannya begitu sekali mengikut prosedur, bukan tindakan yang sewenangnya dijalankan. Dan pada ketika itu saya sendiri pun memang terkejut. Mengapa demikian sekali tindak laku? Sekurang-kurangnya beliau boleh saja dulu menyatakan perkara itu disiasat, boleh saja mengambil jalan damai itu. Tapi nampaknya terus memohon maaf kepada gereja.
Bagi saya, tindakan seorang Menteri Besar Melayu di Selangor seperti Sri Khalid itu, memohon maaf pada gereja terlebih dulu, itu adalah satu tindakan yang menghina Islam. Kerana peristiwa yang berlaku itu, peristiwa penghinaan terhadap Islam. Usaha memurtadkan kalangan umat Islam. Di negeri Selangor, di negara Malaysia, yang Islam adalah agama persekutuan. Dan gereja-gerejanya bukan tidak tahu itu. Saya amat yakin mereka ini sengaja menjalankan. Sebenarnya itu sebagai suatu ujian untuk melihat bagaimana position umat Melayu sekarang ini. Apakah umat Melayu sekarang ini bersatu dalam konteks Islamnya ataupun telah begitu sekali longgar. Dan terbukti dalam episod itu, orang yang bersifat anti-Islam dan siapa pun yang dengan senyap menjalankan tactical game untuk menyerang hendak kita quote and quote Islam dan Melayu ini, mereka telah dapat satu kepastian bahawa umat Melayu Islam sekarang ini amat berpecah sehingga ke tahap bila agamanya diserang, akidahnya diperlekehkan, isu kalimah Allah, peristiwa yang Datuk sebut di UMC, ini semua membuktikan bahawa umat Melayu telah tidak lagi mengutamakan perpaduan atas asas agama, tetapi mereka lebih mengutamakan perpecahannya sifatnya begitu juz'iyah dalam hanya konteks perbezaan parti politik murahan. Datuk, kita nak berpindah pula kepada seorang lagi pimpinan. Ini pimpinan muda. Pimpinan muda. Awal 30-an yang memegang jawatan yang penting, jawatan dalam hierarki nombor 3 dalam parti, naib presiden, iaitu anak kepada Anwar Ibrahim, Nurul Izzah. Yang baru-baru ini membuat kenyataan dan masih lagi kenyataan itu panas di dada-dada akhbar dan panas juga di kaca-kaca televisyen dan panas diperbincangkan oleh rakyat yang sangat prihatin sebenarnya tentang apa yang diperkatakan oleh beliau, iaitu mengulas tentang mengambil ayat Al-Quran la ikraha fid din itu. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagi beliau, tidak ada paksaan dalam agama itu terpakai selain daripada orang yang bukan Islam, terpakai juga kepada bangsa Melayu, Islam kita di Malaysia ini. Jadi nampak sangat jalur tu daripada Anwarnya, daripada Tan Sri Khalidnya, banyak lagi sebenarnya kalau kita tengok teman-teman IKD di bawah Anwar Ibrahim, pemikirannya bagaimana termasuk yang terakhir Nurul Izzah ini, gambaran saudara tentang gambaran mereka, letakkan mereka dengan Islam, letakkan mereka dengan agama, agak saya lah sebagaimana yang kita dengar tadi dekat 40 minit dah kita dengar daripada Datuk Dr. Fairuz, kita dapati tidak dapat banyak diharapkan mereka mempertahankan keutuhan, kehebatan tentang agama kita, agama Islam itu. Benar. Bukan saja Islamnya, maknanya Islam, Melayu dan institusi raja itu. Sila. Kita jangan lupa Datuk, bukan hanya anaknya, tapi isteri beliau, Wan Azizah, pernah membuat kenyataan secara terbuka pada tahun lepas, sekiranya tidak silap saya, menyatakan dengan begitu sekali lantang untuk menghapuskan ketuanan Melayu. Jadi bagi saya itu satu lagi kesinambungan kepada segalanya ini. Apa lagi yang mereka lakukan? Mereka telah menghina akidah, menghina Islam, memperdagangkan kalimah Allah, menghina Melayu dengan menyatakan secara terang-nyata nak menghapuskan ketuanan Melayu, dan serangan terbaru Nurul Izzah cuba membebaskan keberadaan umat Melayu dalam Islam, cuba untuk membuka ruang baru agar orang Melayu itu mungkin nantinya boleh mempertimbangkan beragama lain selain Islam. Ini suatu kebiadaban yang amat terang nyata. Dan bagi kita dan bagi saya secara peribadi, Datuk, umat Islam di Malaysia yang benar-benar ikhlas mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai keredaan Allah mengatasi segalanya, tidak boleh lagi diam, harus menggerakkan seluruh gerakan secara sepenuhnya, dengan sepenuh tenaga, dengan segala kekuatan yang ada, bahawa kita telah melihat rentak politik PKR ini amat jelas elemen pluralisme dan liberalisme itu yang akhirnya mengorbankan Islam, mengorbankan Melayu, menghina raja-raja Melayu. Atau sebelum kita tamatkan perbincangan ni, saya nak buat satu simpul daripada Anwar yang kita tinjau tadi, daripada Tan Sri Khalid yang kita tinjau tadi, daripada anaknya Nurul Izzah dan juga isterinya yang disebutkan oleh Datuk Doktor tadi semuanya tergambar. Saya nampak ada kaitan yang langsung dengan tuntutan daripada IFC, Interface Commission,
Suruhanjaya antara agama. Yang antara tuntutannya tidak lain dan tidak bukan, misalnya mesti di Malaysia ini diberikan kebebasan untuk semua orang, termasuk orang Melayu, orang Islam, untuk menukar agama dan memilih agama kegemaran mereka, pilihan mereka. Dan bukan itu saja, tuntutan ada 14 tuntutannya. Tiap-tiap satu tuntutan itu saya nampak tuntutan itu agaknya bagi orang-orang personality yang kita sebutkan tadi, barangkali mereka mungkin menganggukkan kepala, ataupun mereka pun bersama-sama sebenarnya memperjuangkan tuntutan daripada IFC itu. Macam mana pandangan itu? Kita telah melihat secara jelas dalam Bersih 2.0, 3.0, mereka mengangkat Ambiga sebagai ketua atau pemimpin tertinggi yang menggerakkan Bersih itu. Bila mengangkat Ambiga, kita telah tahu bahawa bukan hanya Ambiga diangkat, agendanya pun dipersetujui secara tidak langsung. Ambiga ini kita tahu siapa dia. Beliaulah yang menjadi the forefront leader dalam konteks IFC itu yang disebut tadi. Beliau juga yang menjadi peguam bela memurtadkan Lina Joy. Jelas. Dan kenyataan terbaru oleh Irene Fernandez yang begitu pengurusi tenaga nita yang begitu sekali didokongi oleh gerakan NGO Barat yang begitu lantang, yang terbaru ini menyatakan mahu ubah artikel 153 dan artikel yang berkenaan 89 terus kepada survival hal ehwal Islam, Melayu dan rajanya. Itu jelas. Dan oleh itu saya katakan bahawa mereka ini memang membawa suatu gelombang baru yang kita boleh istilah gelombang liberalisme. Kerana yang saya jelaskan awal tadi, Anwar mahu meletakkan dirinya dalam ruang kebangkitan baru agar dia boleh didokong oleh kalangan pendukung baru. Anak-anak muda yang begitu liberal, yang asal Islamnya amat longgar. Kalangan yang mungkin nak mengatakan Islam, yang kalau boleh saya katakan di kalangan PAS setengah ini, yang telah keliru dengan keislamannya oleh kerana teras pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah yang semakin tercabar oleh gerakan Wahhabism dan Syiism yang akhirnya menyebabkan mereka sendiri menjadi celaru dengan prinsip perjuangan Islam mereka. Dan kalangan-kalangan ini semua menjadi ulam-ulaman oleh DAP dan kalangan anti-Islam, anti-Melayu yang telah lama menanti saat strategik ini mempunyai orang dalam, Anwar, orang dalam yang boleh melumpuhkan kekuatan kita dari dalam. Itulah yang berlaku sekarang. Ini kita tinggal hanya beberapa minit saja lagi, mungkin 2-3 minit saja lagi untuk mengakhirkannya. Saya nak beri peluang kepada Datuk. Apa yang kita nak serukan? Pilihan raya umum yang ke-13 mungkin tinggal hanya 2-3 bulan saja lagi. Itu pada perasaan saya lah kan ya. Jadi dalam yang kita bincangkan ini dengan kedudukan pimpinan Pakatan Rakyat, pimpinan dalam PKR, pimpinan Pakatan Rakyat, dan kita dapati tentang kalau mereka diserahkan, diberikan kuasa untuk mentadbir Islam, untuk mentadbir Melayu, untuk mentadbir institusi raja, adakah orang ini betul-betul boleh jadikan pagar untuk memagarkan supaya tak ada burung yang makan padi, tak ada belalang yang makan padi, tak ada perosak yang akan membinasakan padi itu. Bolehkah mereka diharapkan? Dalam suasana muasir ini dan suasana terkini, Datuk, tidak ada satu parti pun yang berada dalam Pakatan Rakyat itu boleh diharapkan sebagai pembela kepada Islam Melayu dan raja-raja Melayu. Mereka ini semua, apatah lagi DAP itu terang nyata, dan PKR dan PAS telah menunjukkan mereka telah sedia mengorbankan apa saja hanya untuk sampai ke Putrajaya. Ini yang amat menduka citakan. PKR, kalaulah mereka ini nak menganggap diri mereka ini sebagai suatu party of choice yang kononnya menggantikan UMNO, saya nak katakan itu hanyalah mimpi di siang hari, kerana mereka sendiri telah menunjukkan sikap yang menghina Islam, menghina orang Melayu dan juga menghina institusi raja-raja Melayu. Secara kesimpulannya, Datuk, tidak ada satu parti komponen pun dalam Pakatan Rakyat itu, PKR, PAS, DAP, yang boleh diharapkan menjadi custodian Islam, Melayu dan Raja. Dan malah saya kira, Datuk, dari sudut agama, telah boleh kita katakan bagi umat Islam, khususnya di Malaysia, haram sama sekali untuk mereka mengundi, memilih PKR atau PAS, apatah lagi DAP dalam konteks pilihan raya umum ke-13. Sekiranya itu dilakukan, mereka mengundi kepada kehancuran Islam, kehancuran bangsa Melayu dan kehancuran institusi raja-raja Melayu. Wajib dalam kedudukan sekarang memberi dokongan pada selain PKR, PAS dan DAP. Atau para penonton yang dihormati sekalian, kita telah membincangkan
dengan fakta-fakta yang diberikan, dengan perbahasan-perbahasan, dengan pemikiran-pemikiran yang diluahkan oleh Datuk Dr. Fairuz tadi mengenai beberapa personaliti pimpinan di dalam Pakatan Rakyat seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti Tan Sri Khalid Ibrahim, seperti anak kepada Anwar Ibrahim Nurul Izzah dan juga isterinya sebagaimana yang disebutkan tadi. Semuanya ini manusia-manusia ini tidak dapat dijadikan sebagai pendinding, sebagai penjunjung kepada mereka yang dapat mempertahankan kedudukan Islam, Melayu dan Raja sebagaimana terpancar dalam perlembagaan negara ini. Oleh itu, pilihan raya umum yang ke-13 yang begitu hampir ini, jangan lupa gunakan sandaran-sandaran yang dikemukakan oleh Dr. Fairuz sebentar tadi. Gunakan argumen-argumen yang diberikan oleh doktor tadi. Gunakan juga renungan-renungan dan pandangan-pandangan dan nasihat yang diselitkannya tadi untuk membolehkan saudara membuat pilihan yang sangat tepat bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang. Maknanya tidak Pakatan Rakyat, tidak PKR, tidak PAS, apalagilah tidak DAP. Cukup setakat itu. Bertemu lagi kita dalam program-program yang berikutnya. Harap tuan-tuan sentiasa bersama dengan IMR TV. Tuan-tuan jangan lupa untuk pergi ke IMR TV, sama ada terus IMR TV pun boleh ataupun melalui imrnetwork.my. Jadi jangan lupa kita bertemu lagi dalam siaran yang lain. Sehingga itu saya mewakili Datuk Dr. Fairuz yang telah memberikan khidmatnya pada kita dalam program ini. Kita mengucapkan ribuan terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.